Okey, ya. Okey, baik. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله بخير. Masya Allah. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah mengganjari buat puan-puan, ibu-ibu, kakak-kakak yang ada di masjid Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan juga yang menonton di TikTok sekarang, TikTok Pusar, yang mana link tu saya dah pun kongsikan dalam grup kelas kita lah. Moga-moga semuanya mendapat manfaat lah. Baik, jadi secara mukaddimah ataupun ulangan kelas kaedah pusar ni, seperti biasa, apa yang dimaksudkan dengan pusar? Perkataan popular dan juga sifir sorof. Okey, sebab apa tanya? Sebab kita nak set mind kita awal-awal ni, maknanya belajar bahasa Arab ni, belajar apa dia? Belajar perkataan. Ya, belajar perkataan kat mana? Perkataan yang kita duk ucap hari-hari dalam solat kita, dalam Quran, dalam zikir, wirid dan sebagainya. Jadi ungkapan-ungkapan itu panjang. Jadi kita nak pecahkan satu-satu untuk kita tahu, selain daripada terjemahan, daripada makna, kita nak tahu gaya celik Arab. Perkataan tu dalam bahasa Arab difahami macam mana. Sebab dalam cara Melayu kita nak faham terjemahan je lah. Tapi kalau gaya celik Arab, banyak lagi yang kita boleh kenal dengan perkataan tu. Ya, dari segi kategori perkataan, kemudian dari segi pasal apa dia baris lagu tu dekat hujung, ya, lagi kita boleh tahu perkataan ni dia makna macam ni dia mai, maksudnya daripada asal dia macam mana. Jadi itulah yang kita akan pelajari dalam kelas bahasa Arab kaedah pusar. Baik, yang mana dalam kaedah pusar ni, ya, kelebihan dia, kaedah pusar ni dia meletakkan perkataan-perkataan itu dalam, kita sebut sebagai perkataan apa? Tu perkataan popular. Bila dia dah mengkelaskan perkataan-perkataan itu sebagai perkataan popular, yang mana perkataan popular itu pun dah dimasukkan di dalam diagram ni. Kad popular, kad yang berwarna apa? Kad berwarna pink. Jadi senang dah untuk kita bila ulang, kita akan ingat. Kita akan ingat dia sebagai perkataan popular. Itu yang dimakan kaedah tu. Bahasa Arab nak belajar ni banyak ilmu, banyak cara. Tapi kaedah pusar ni dia dekat dengan kita orang Melayu ni, sebab dia mudahkan bila dia wujudkan perkataan popular. Ya, dia wujudkan perkataan popular. Jadi perkataan popular itu pula diringkaskan lagi kepada formula apa? 5. 5 yang pertama adalah
haraf popular. Maknanya kumpulan antara banyak-banyak haraf yang kita jumpa dalam Quran tu, ya, dia kategorikan kepada 5 kumpulan yang mana yang kalau kita tengok paling banyak dalam Quran, dalam doa, dalam zikir harian kita tu haraf apa? Haraf jar. Haraf jar. Okey, diikuti haraf athaf dan sebagainya lah. Dia letakkan 5. Ingat 5 ni saja. Ya, bila kita mula nak belajar bahasa Arab, ingat dulu yang 5 ni. Okey, selain daripada kita tahu makna. Selama ni mungkin kita dah ikuti kelas bahasa Arab, kita tahu wa maksud dia apa? Dan. Tapi wa ni dekat dalam kumpulan haraf jar. Haraf jar ada wa. Dalam bab haraf ataf ada wa? Ada. Dalam bab taukid ada wa? Tak ada. Ada ke tak ada? Ada. Dalam bab taukid pun ada wa. Lepas tu dalam istinaf ada wa? Ada. Jadi tiga-tiga ni maksud dia dan lebih kurang. Tapi bila kita belajar bahasa Arab, setiap kumpulan ni dia ada fungsi dia. Pasal apa wa ni kita panggil dia wa ataf? Sebab dia nak menyambung perkataan sebelum dengan perkataan selepas. Maksud dia dan juga. Lepas tu wa ni bukan nama ataf, wa ni nama istinaf pula. Apa fungsi wa istinaf? Memulakan ayat. Jadi dia duduk depan. Dia tak ada kena-mengena pun dengan sambung menyambung tadi. Jadi bila kita belajar bahasa Arab, bahasa Quran, kita boleh tahu fungsi. Ya, fungsi haraf-haraf tu. Tengok kecil-kecil macam mudah je. Dengan, bagi. Lepas tu kita mulalah keliru. Had tu terhadap pula. Lagu mana pula kan. Jadi bila kita belajar fungsi, mainlah terjemahan lagu mana pun dalam Quran, kita tahu fungsi dia sebenarnya dia nak cerita. Hak sambung ke, hak depan ke, hak sumpah ke, ya, kita tahu. Baik, begitu juga dengan 5 yang kedua, kaedah pusar ni meletakkan apa? Ya, tanda isim. Makna kata dalam Quran tu banyak sangat kalimah yang berada dalam kategori isim. Ya, banyak. Jadi adakah setiap kali jumpa isim nak kena buka kamus? Kali tak buka apa dah lah. Sebabnya letih kan. Jadi susah. Jadi kita nak bagi mudah, di mana bila kita jumpa isim, kaedah pusar ajak kita, isim ni ada 2 jenis. Satu nama dia isim popular, ada dalam kad ni. Ya, yang mana isim popular pun dia bahagi jadi 5 kumpulan. Ya, dalam banyak-banyak tu dia jadikan 5. Ya, sebab 5 ni yang popular dalam Quran. Ya, baca Al-Baqarah terus jumpa Al-Lazina. Dia jadi popular lah tu, baru Al-Baqarah, belum masuk surah-surah lain lagi. Baik, dhamir dalam doa mesti ada dhamir. Saya, aku, kami, kan popular lah tu. Cuma kita yang tak tahu, tak perasan. Okay, jadi itu antara 2 daripada 5 kita kata isim popular tu lah. Jadi satu lagi isim, kalau dia tak popular, dia bertanda. Tu yang 5 kedua tu nama dia tanda isim. Dia bantu kita kenal perkataan tu isim melalui tanda. Macam tengok ada alif lam dah. Ada isim lah ni. Isim. Lepas tu tengok tak ada alif lam, tengok pula belakang. Ada tanwin. Isim lah ni. Tengok lagi perkataan. Alif lam tak ada depan. Tanwin pun tak ada belakang. Apa dia pula dah? Mudhaf. Sebab mudhaf ni dua-dua tak ada alif lam, tak ada depan, tanwin pun tak ada belakang. Lepas tu nak tahu dia mudhaf tu lagu mana? Jeling dekat perkataan sebelah dia. Kalau kata perkataan sebelah dia tu ada alif lam, lepas tu ujung dia baris bawah, confirm lah yang tak cukup syarat tadi pun isim. Ya, sebab dia ada tanda
mudhaf. Sebab apa saya tak kata terjemahan tu penting sekali. Sebab kes kamus tadilah, mau tak jumpa perkataan, nak kena buka kamus, jadi payah. Jadi bila belajar bahasa Arab, benda pertama sekali yang kita kena tahu adalah kategori perkataan tu. Kalau tahu isim, fi'il, haraf, makna tu nanti dia akan main. Sebab apa? Sebab perkataan tu dia berulang. Dia akan berulang. Pergi dekat surah lain lagi, jumpa lagi perkataan tu. Takkan 10 kali jumpa tak tahu makna, confirm. Kali ketiga, 4 tu tahu dah makna. Itu cara dia. Ya, itu cara dia. Baik, jadi itu adalah formula kaedah pusar 5, 5, 5. Setiap kali kelas saya akan ulang lah. Sebab mungkin seminggu sekali dah. Lepas balik kelas dah katuk dah buku kan. Jadi kita kena ulang benda tu. Ya, yang mana bahasa Al-Quran kaedah pusar ni, kalau kita betul-betul ikut daripada perasas dia, kita boleh faham Quran ni 70%. Ya, jaminan yang kaedah pusar ni berikan 70% kita boleh faham Quran. Macam mana nak tahu? Melalui tanda pusar. Tanda pusar ada berapa? Ada 4. Kalau buat dapat 70 tu. 70 tu minimum lah. Selalu orang akan dapat 90. 90 perkataan yang kita dah tahu dalam Quran. Kalau tak buat, memang tak tahulah. Jadi balik kepada perkataan isim tadi, soalan Kak Zurina. Kak Ina tanya tentang masdar. Mungkin dia tengok dekat kad kuning B. Kad kuning B. Dekat kad kuning B ni kita panggil dia kad sifir. Yang kata sar tu, inilah sifir sorof. Kalau belajar bahasa Arab di sekolah, kita belajar benda yang sama tapi payah sebab tak ada kad macam ni. Dulu disebut wazan. Ya, siapa belajar bahasa Arab dulu zaman sekolah, wajib hafal ni. Wajib hafal. Tapi kita dah kenal bahasa Arab kaedah pusar ni, tak payah hafal. Tengok saja dekat kad kuning B, ya, yang mana ya perkataan fi'il tu, ya, dia ada kata dasar. Yang kita duk sebut istighfar. Kita duk sebut kalimah usalli. Kita duk sebut kalimah apa lagi? Rabbi ghafirli warhamni. Kita duk sebut kalimah subhana rabbiya, kan? Itu semua ada di dalam kad yang berwarna pink ni, yang berwarna kuning ni. Sebab dia ada, orang kata apa, kata dasar dia. Ya, kalau perkataan tu fi'il, dia ada kata dasar dia. Ya, kata dasar dia mai daripada kad kuning B ni. Yang mana fi'il kita akan mula belajar daripada fi'il apa? Bukan mula belajar, mula kenal fi'il madhi. Sebab kata dasar tu dia mai daripada fi'il madhi. Bukan sebab, ya. Boleh rujuk. Yang dalam buku merun ni, muka surat berapa, Kak? 77. 27 bahagian lampiran belakang. Okey, yang ni kalau siapa pernah ada buku warna kuning, buku warna kuning kaedah pusar, ya, ini adalah ringkasan. Ini adalah ringkasan daripada buku kuning tu, dimasukkan dalam buku asas warna merun ni. Jadi inilah fi'il yang kita sedang tengok dekat kad kuning ni. Ya, ini dia punya perincian dia lah, dengan makna sekali. Dalam kad kuning ni dia tak ada makna lah. Dia cuma buat memanjang tu sifir, melintang tu kita panggil dia apa? Pattern dia. Pattern dia. Muka surat 24.
23, 24 belah belakang. Lampiran, belah lampiran. Warna kuning ni. Kat warna kuning, buku muka surat kali kuning. Jadi, inilah perincian untuk kad kuning B ni. Okey, tadi Kak Zurina ada tanya tentang masdar. Apa beza masdar dengan isim masdar? Ya, yang mana masdar, kalau kita tengok kat atas ni, dia duduk dekat nombor 3. Duduk kat nombor 3 ni, dekat kat kuning ni, dia duduk kat nombor 3. 1, 2, 3 ni, masdar. Okey, masdar ni kalau dalam bahasa Melayu kita kata terbitan. Kita kata terbitan. Contoh, lari. Lari. Lari tu kita dalam bahasa Melayu sebut lari. Tapi dalam bahasa Arab telah berlari sebab dia mai atas fi'il madhi. Bila fi'il madhi ni automatik kita akan terjemuh dia telah. Jadi kata dasar dia tu duduk kat fi'il madhi, lari. Lari tu dia duduk kat situ. Jadi daripada lari tu, okey, dia akan lahir perkataan larian. Larian. Tadi lari perbuatan. Telah lari, melarikan, sedang berlari kan. Itu perbuatan. Daripada lari tu kita boleh keluarkan, terbitkan perkataan larian. Jadi larian tu duduk kat masdar ni lah, nombor 3 ni. Jadi bahasa Arab, bila kita nak keluarkan dia punya masdar, kata terbitan, dia ada pattern dia. Ni, tiru saja. Kalau sifir 1, yang kata dasar dia 3 huruf, yang ni kita kena belajar lebih sikit sebab tak tahu nak pilih hak mana. Tapi kalau perkataan tu sifir 2, misalnya perkataan akrama. Akrama kan dia datang dekat macam yang pattern ni, af'ala, betul tak? Ikut yang kata pattern tu ikut baris. Baris ni tak boleh terhaka, kena patuh 100%. Baris dia ikut semua. Cuma huruf alif, fa, ain, lam tu gantilah dengan alif, kaf, ra, mim. Akrama. Akrama. Apa maksud akrama? Telah memuliakan. Akrama. Okey. Jadi akrama fi'il madhi. Fi'il mudhari' ni jadi apa? Tiru saja baris tu, ganti dekat yuf'ilu tu dengan ya, kaf, ra, mim. Baca lagu mana? Ya ke yuk? Yuk. Yuk yukrimu. Dia lagu tu lah, perkataan tu dia tiru, dia mai atas pattern ni. Jadi kita tak payah hafal pattern ni, kita tengok je dekat sini, kita gantikan huruf-huruf ni dengan huruf fi'il yang kita nak sebut tu. Akrama, yukrimu. Masdar dia jadi apa? Ada 2, awak saya nampak 1. 1 ke 2? Mana satu lagi? Kat mana mukramun tu? Oh, dalam buku duk tengok dalam buku. Yang saya duk tengok di kad. Okey. Dia ada dekat masdar. Tengok dekat masdar mimi ya. Jangan tengok kat masdar mimi. Tengok dekat masdar isim saja. Masdar mimi ni nanti kita sembang jauh lagi. Tengok dekat masdar dalam kurungan isim, muka surat 25. Ada tak? Betul tak kata? 25. Sifir. Sifir 2. Yang ni 26. Sifir 2 ni. Ni. Okey.
Baik, yang tu Law Mujok dia bagi perkataan sama. Saya tak tengok dalam buku pun tadi. Akrama. Sebab tak semua perkataan kita boleh jadikan dia sifir dua. Ya, perkataan-perkataan yang sesuai saja. Ya, kebetulan saya pun kata akrama. Ya, telah memuliakan tadi. Jadi masdar ni maksud dia kata terbitan. Ya, jadi maksud dekat sini adalah apa? Kemuliaan. Kemuliaan. Itu yang dimaksudkan dengan masdar tu. Kita mula dengan dia telah memuliakan fi'il. Fi'il madhi. Dia telah memuliakan. Bila jadi fi'il mudhari', dia memuliakan ataupun dia sedang memuliakan. Jadi tengok dekat masdar yang isim je, jangan tengok masdar kat masdar mimi lagi. Nanti nak kena pula mimi tu apa dia. Tengok dekat masdar biasa dulu sebab nak jawab kepada soalan Kak Zurina tadi. Ya. Ya. Jadi masdar tu maksud dia kata terbitan. Dan dia berada dalam kategori isim. Walaupun dia lahir, dia mai daripada kata dasar fi'il akrama, tapi dia boleh jadi kata terbitan ataupun dia boleh jadi isim, mengikut pattern yang ada di dalam kad ni lah. Bila perkataan tu asal dia sifir dua, maka bila dia jadi kata terbitan, dia akan ikut yang ni, baris ni, ikramun. Okey, saya bubuh perkataan lain pula, lain daripada akrama. Saya letak akhraja. Akhraja maksud dia apa? Dia telah mengeluarkan. Bila kita guna sifir dua, jadi makna dia tadi keluar tu dah tambah dengan imbuhan me dekat depan, me dengan kan. Asal dia keluar. Kharaja tu keluar. Bila masuk alif tu dia dah jadi mengeluarkan. Gitu, berubah. Ya, tapi dia masih lagi fi'il madhi. Dia masih fi'il madhi. Kalau sifir satu tu dia lebih kepada kata yang betul-betul dasar dia lah. Telah makan, dia telah makan, dia telah pergi, dia telah duduk. Jadi bila masuk dekat sifir dua tu ada adalah imbuhan-imbuhan yang kita akan letak pada dia lah. Ataupun makna tu dia dah jadi berubah sikit lah. Contoh nanti saya tunjuk yang lain. Saya tunjuk CP2 dulu lah. Saya tunjuk CP2 dulu. Jadi kalau akhraja fi'il mudhari' ni jadi apa? Yukhriju. Dia tak jadi yakhruju dah. Dia jadi yukhriju. Ikut saja baris dia. Kalau jumpa perkataan yang mai atas sifir dua, 4 huruf lagu ni, dengan syarat ujung dia baris depan, baris atas lah, baru dia jadi fi'il madhi. Lepas tu bila suruh tukar kepada fi'il mudhari', ikut saja baris dia. Akhraja yukhriju. Masdar dia ikhrajun. Ya, perkataan ikhraj. Dia mai daripada akhraja lah. Okey. Maksud dia pengeluaran. Betul. Okey. Yang perkataan tu tak berapa familiar lagi, tak apa. Kita jalan jauh sikit. Nak bagi nampak lagi masdar, kita pergi kepada sifir sebelah. Sifir sebelah bawah ni ada penambahan apa tu? Alif sin ta. Alif sin ta. Minggu yang sebelum ni pun kita ada sebut juga tu. Alif sin ta. Jadi perkataan yang mai atas
orang kata pattern istaf'ala ni, apa dia perkataan lain? Istaghfara. Selalu yang tu lah. Selalu yang tu lah kita duk sebut istaghfara. Jadi daripada ghafara tu telah apa? Telah ampun, telah maaf. Dia telah ampun, dia telah maaf. Tapi bila masuk alif sinta tu, ampun tu dia dah mai makna kat depan minta. Tambah alif sinta, dia jadi makna minta. Tadi ampun saja. Bila mai atas pattern istaf'ala tu, dia jadi minta ampun. Kalau kharaja masuk, dia jadi istakhraja, minta keluar. Jadi masuk je alif sinta tu, dia minta. Ya. Minta apa lagi ya? Minta apa? Qabala. Minta nak jumpa. Qabala tu bertemu. Jadi kalau minta nak jumpa, dia jadi apa? Istaqbala. Minta nak jumpa. Dia telah minta berjumpa. Telah minta jumpa. Jadi kalau fi'il mudhari' dia nak sebut macam mana? Use ke yes? Yes. Yastaqbilu. Mesti ikut baris dia. Tak boleh durhaka. Tak boleh tak patuh. Kena ikut baris dia sebiji. Sama. Saya seronok sebut derhaka sebab macam masak lah. Ada resepi derhaka, resepi. Lepas tu tak jadi. Ya, kalimah dia derhaka. Okey. Dia sebenarnya tak ada apa pun, tak patuh lah kita katakan, tak ikut. Jadi tak boleh tak ikut lah. Kalau tak ikut tak jadilah. Tak mahir lagi dia jadi benda lain. Tu yang takut sekali. Jadi yastaqbilu. Okey, yastaqbilu. Dia sedang minta bertemu. Yastaqbilu. Dia sedang minta bertemu. Ni kalau dia jadi masdar, istiqbal. Istiqbal. Makna dalam bahasa Melayu, jadi apa? Bertemu, jadi pertemuan, istiqbal. Ya, pertemuan lah. Tu kalau nak bagi makna lah. Ya, pertemuan. Jadi masdar ni dia jadi isim dah. Ya, dia ialah kata terbitan. Boleh kan? Jadi masdar ataupun isim masdar tu dia benda yang sama. Cuma masdar mimi tu saya tak cerita lagi hari ni. Hari ni kita kenal masdar dulu. Apa maksud masdar? Kata terbitan. Apa kategori kalimah masdar? Isim. Ya. Baik. Untuk hari ini, seperti mana yang dijanjikan, saya tengok kok ada apa-apa pertanyaan. Masya-Allah. Okey, tak ada. Tak apa. Okey. Kalimah ta'awuz. Ya, ta'awuz. Ta'awuz adalah kalimah yang kita minta untuk berlindung. Okey, berlindung. Berlindung dengan sesuatu benda yang kita tak suka lah. Semalam pun kebetulan siapa yang tengok live perkampungan sunnah tu, perkampungan sunnah pula dah, apa nama? Perkemahan. Perkemahan dekat Bukit Ayak tu yang Dr. Mazhar sebut tu, tentang bagaimana untuk kita mengelakkan diri kita daripada benda-benda yang tak elok lah. Sekarang ni zaman-zaman penyakit hasad dengki. Tengok ada benda lebih sikit tu, maka jatuhlah benda-benda yang tak berapa elok dekat benda yang dikagumi tu tanpa menyebut nama Allah Ta'ala. Sebab tu kita Ain lah. Kalau orang Arab dia sebut Ain.
Orang Arab ni cukup takut dengan ain. Jadi bila kita contoh macam semalam Ustaz Dr. Mazhar sebut tu macam contoh orang tengok baby puji comel, putih, gebu, debab semualah, tengok budak tu demam. Jadi tu pun salah satu benda yang bila mana orang tengok tu dia tak sebut Masya Allah, Tabarakallah. Jadi kena biasakan menyebut benda yang kita kagum tu. Tengok kereta orang, kereta baru ke, tengoklah apa yang mengagumi kita tu, biasakan kait dengan Allah Ta'ala. Senang je, subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Kita suka tengok benda yang elok, sekejap kita rasa syok tengok kan, tapi kita terlupa benda tu. Rasa kagum, bila rasa kagum tu lebih daripada Allah Ta'ala, maknanya kita orang yang kagum tu lupa pada Allah. Jadi Allah akan bukan tak salah, tak salah pun orang tu, tapi orang yang tengok tu rasa. Sebab tu mata ain tu, mata yang melihat tu, yang kita itulah antara benda yang Dr. Mazhar bagi tahu tu, 3 qul tu amal makit tidur dia, benteng dia kita dengan doa dalam surat tu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi hari ni pun tema dia ta'awuz. Ta'awuz tu kalimah yang kita sebut apakah yang ada di dalam kalimah tu? A'udzu billahi. Pukul 10 dah. Siapa ada urusan boleh dah. Nanti tengok live nanti. Apa dia? Ya, tak apa. Patut kelas kita sampai pukul 10. Saya yang terlewat. Okey. Pari dia a'udzu billahi min syaitani ar-rajim. Baik. Bila tulis macam ni dia jadi banyak lah. Kalau ikut tadi saya nak tulis satu-satu. A'udzu. Bincang. Buh pula hak ni. Tapi tak apalah, buh semua. Takut tak dan. Bismillah pun tak tahu lah dan ke doa ni. Jadi benda pertama, bila kita belajar kaedah pusat, dapat perkataan banyak lagu ni, kita kena buat apa? Pecah potong, kerat dia. Jadi yang pertama apa dia tadi? Kalimah apa? A'udzu. Jadi saya tak mau pangkah macam tu dah. Saya nak bubuh tanda pusar. Nak bubuh tanda apa tu? Right pangkah, nombor, bintang. Okey, setuju lah? Bubuh bintang. Siapa tak setuju nak bubuh tanda apa, silakan. Terpulang di atas individu. Kalau duk berulang sedia, bubuh bintang. Kalimah yang kedua, ba. Hak ni wajib dah. Tanda apa? Tak boleh start lagi. Pangkah. Sebab apa pangkah? Sebab dia popular. Jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Okey. Allah. Pangkah tak boleh. Sebab dia tak ada lengkap pink. Star boleh? Right boleh? Boleh. Right dia sebab dia kata orang Melayu pun guna. Sebut Allah hari-hari. Okey, min. Ini satu tanda, dia tak boleh buat tanda lain. Pangkah, sebab dia ada dalam kad pink. Asal dia min. Tapi kalau sebut min, iltiqa'us sakinain. Hak ni pun sukun, hak ni pun sukun, nak sebut lagu mana? Jadi bubuhlah bari atas. Supaya boleh sambung sebut. Minash. Perkataan syaitan. Nak buat apa?
Nak berpangkah tak boleh sebab tak ada dalam kad pink. Right, sebab apa right? Bahasa Melayu. Orang Melayu pun nak sebut syaitan. Sebut setan ke syaitan. Okey, lagi kalimah ar-rajim. Nak berapa? Nak berbosta. Tak ada siapa nak bernombor? Boleh lah. Kalau nak bernombor pun boleh. Tak ada masalah. Baik. Jadi, dapat dah berapa kalimah semua? Wahid, isnin, salasa, arba'a, khamsa, sittah. Ada berapa? Ada sittah, ada 6. Ada 6 kalimah di dalam kalimah ta'awuz ni. Jadi maknanya, hebatnya, sebenarnya dah tahu dah. Dah faham dah. A'udhu tu maksud dia apa? Aku berlindung. Saya tulis kat ni nah. Aku berlindung. Jadi dia kategori apa ni? Aku berlindung. Isim ke, fi'il ke, haraf? A'udhu. Fi'il. Kalau kita kata dia isim, mana alif lam? Tak ada. Mana tanwin? Tak ada. Nak jeluh kawan sebelah? Tak ada juga alif lam. Maka tak boleh nak kata dalam kad popular ke? Tak ada juga. Maka dia adalah fi'il. Aku berlindung. Fi'il. Okey. Fi'il apa ni? A'udhu. Fi'il mudhari'. Apa tanda fi'il mudhari'? Boleh sebut? Ya, tanda bahawa fi'il ini adalah mudhari'. Dia mula dengan anita, satu daripada huruf anita, dan hujung dia berbaris dhammah. Itu tanda nak kenal fi'il mudhari'. Kalau tak percaya kan, dalam kad kuning A ni, fi'il mudhari', okey, semuanya baris depan. Kalau dia tak ada huruf tambahan lah, baris depan, baris depan, baris depan. Ya, baris dhammah. Tu nak kenal. Kalau fi'il madhi kan, kalau dia tak ada penambahan di belakang tu, dia akan berakhir dengan baris atas. Tanda kat atas tu. Ni, baris atas. Tu fi'il madhi. Yang ni, alif tu. Ya, tepat. Alif tu mesti ada hamzah di atas. Ya, dia kena, wajib ada baris di atas. Alif anita tu, kalau dia duduk kat depan fi'il mudhari', dia kena ada hamzah di atas. Baru dia boleh sebut. Kalau tak ada, nanti dia duduk tengah-tengah, nanti dia tak boleh sebut. Dia jadi silent alif. Jadi alif tu kena ada hamzah. Baik. Jadi kenal dah dia fi'il mudhari'. Aku berlindung. Kalau kami berlindung, na. Betul. Na tu nak ganti dekat bahasa apa? Na tu ganti dekat alif. Jadi apa? Na'udhu. Tu yang na'udzubillah. Na'udzubillah tu kami berlindung. Kalau kita seorang, a'udhu. Kalau awak berlindung lelaki, kamu, engkau lelaki seorang, engkau lelaki berlindung. Jadi apa? Jangan teka, tengok dalam kad kuning A. Engkau lelaki seorang. Hantarlah. Apa dia? Anta ta'udhu. Kamu berlindung. Engkau berlindung. Kalau mereka semua
Oh, payah sikit ni. Sebab dia ada tambah depan dengan belakang. Mereka semua berlindung. Mereka semua tu kat mana? Tengok dekat kuning A. Mereka semua lelaki. Semualah lelaki perempuan. Home. Tengok dekat dhamir home tu. Ya. Oh. Zuna. Tambah depan, tambah belakang. Mereka semua berlindung. Hum ya'udhuna. Hum ya'udhuna. Kita buat daripada awal. Kalau huwa dia jadi apa? Huwa ya'udhu. Kalau huma ya'udhani. Tambah alif nun kat belakang. Jangan takut. Kalau hum ya'udhuna. Kalau hiya ta'udhu. Kalau huma ta'udhani. Kalau hunna, ni payah sikit. Ya'udhna. Matikan zal dekat belakang ni. Sebab kat atas ni dia letak mati kan. Ya'udhna. Okey, ya'udhna. Anta ta'udhu. Antuma ta'udhani. Antum ta'udhuna. Anti ta'udhina. Antuma ta'udhani. Antunna ta'udhna. Ana a'udhu. Nahnu. Ya, semudah itulah kita menukarkan fa'il kepada perbuatan tersebut. Nak ubah fa'il dia, pelaku dia, satu je. Untuk fi'il mudhari' ubah kat depan dengan belakang dia. Jadi selesai untuk a'udhu. Baik. Kalau tanya sifir berapa ni? Macam mana kita nak tengok dia sifir berapa? Tengok dekat fi'il mudhari'. Kat kuning B. Dekat kalimah ni dia ada sedikit masalah. Sebab apa masalah? Sebab dalam ni ada huruf apa? Huruf? Dalam ni. Waw tu kita panggil huruf apa? Huruf sakit. Bila ada macam huruf sakit dalam fi'il, susah sikit nak cari sifir berapa. Kalau dia ada semua huruf-huruf sihat, senang cerita. Jadi nak tahu dia sifir berapa, tengok dekat kad kuning B. Kalau fi'il mudhari' dia ain tu, ain dalam yaf'alu tu, ain tu baris depan. Ain tu baris depan. Sifir berapa yang ain dia baris dhammah baris depan? Sifir satu. Tengok dekat fi'il mudhari' ni. Ain dia baris depan. Ain dia baris au. Sifir satu apa? Sifir satu E dengan sifir satu satu E. Maknanya sekarang kita ada dua pilihan. Sama ada nak kata a'udhu tu sifir satu E ataupun sifir satu E. Kita tak boleh kata dia ni dua-dua sifir, tak boleh. Sama ada a'udhu tu dia kena cari dalam kamus lah. Kata asal dia adha ke awadha ke ataupun satu i ni dia jadi awudha ke apa. Jadi kita kena tengok di dalam kamus. Untuk pendek masa, sebab saya pun dah biasa dah dengan kalimah a'udhu ni, fi'il madhi dia adalah ain alif zal.
Jadi kalau ain alif zal tu dia jadi alif tu dia dekat dengan baris apa? Alif, okey. Ni pasangan dia. Pasangan dia kalau alif dia pasangan dia baris apa? Dia menerima baris atas. Kalau waw baris depan. Baris dhammah. Kalau ya baris bawah. Okey. Jadi tengok dekat ain tu, kalau asal dia ain alif zal, jadi alif ni menepati dengan baris apa? Baris atas. Jadi kita nak ambil satu A ke satu E? Kalau satu A, ain dia baris atas. Satu E, ain dia baris depan. Ya, jadi kita ambil satu A. Jadi a'udzu tu dia duduk dekat sifir 1A. Begitu cara nak menentukan sifir. Bila kita kenal dengan sifir 1A, dah nak buat apa? Kan nak buat apa? Supaya bila kita ditanya apa isim fa'il untuk a'udzu ni, kita pun boleh tengoklah dekat sini. Jadi dia duduk kat sini, maka isim fa'il dia yang ni lah. Main dalam bentuk yang sama dengan kawan ni, dengan perkataan ni. Kalau ditanya isim maf'ul untuk kalimah ni, nak tengok tang mana? Data ada satu A, dia pergi duduk tang ni lah. Tiru saja baris dia ni. Itu kepentingan tahu tentang sifir. Baik, jadi pendek cerita, a'udzu ni sifir berapa? A'udzu sifir berapa? 1A. A'udzu adalah fi'il mudhari' 1A. Dapat ya? 1A. Sifir 1A. Baik. A'udzu aku berlindung. Fi'il mudhari'. Makna ada, jenis perkataan pun ada. Lepas tu siap tahu lagi fi'il apa, sifir berapa. Baik, bila kita jumpa fi'il, apa yang kita nak kena cari pada dia? Wajiblah cari fa'il, pelaku dia. Siapa pelaku kepada a'udzu ni? Pelaku dia siapa? Aku tu. Aku. Dia duduk tersembunyi dalam ni kan? Dia mula dengan alif kat depan ni, tahu dah kata aku. Okey. Aku ni, siapa dia? Lah. Saya ni, saya. Okey, jadi kita ni berlindung. Saya berlindung. Aku berlindung. Baik. Selesai untuk a'udzu. Kita pergi dekat B pula. Apa maksud B? Ya, B maksud dia dengan. Kita tulis kot ni, baru dia kena saya. Dia tak ambil ruang orang. Jadi aku berlindung pun kena tulis kot atas. Baru dia tak kacau. B adalah dengan. Dia berada dalam kategori apa? Haraf jar. Apa fungsi haraf jar? Ya, memberi bawahkan isim. Aku berlindung dengan. Jadi selepas dia adalah isim. Selepas dia adalah isim. Yang ni kita kata haraf jar. Membaris bawahkan isim selepasnya. Jadi Allah ni kita baca baris apa kat ujung dia? Baris bawah lah. Sebab apa dia kena baca baris bawah? Sebab dia ni. Sebab dia adalah isim majrur. Dia duduk selepas haraf jar. Ya, sebab tu dia dibaca dengan baris bawah. Jadi Allah ni isim majrur. Semua orang tahu maksud Allah tu Allah lah. Okey. Maknanya kita ni kalau kita minta berlindung,
kita minta berlindung dengan Allah. Kita tak minta berlindung dengan benda lain. Ya, ada orang nak berlindung ni, ya, buat amalan-amalan na'udzubillah, amalan-amalan syirik kan. Jadi minta berlindung dengan kuasa-kuasa lain. Na'udzubillah, itu yang jatuh pada syirik ya. Ya, jumpa Tok Bomo ke Tok Pekong apa benda kan. Minta berlindung dengan benda lain. Jadi tak boleh lah. Kalau nak berlindung, mesti berlindung dengan Allah. Jadi nak berlindung dengan berlindung dengan Allah, min makna min, dari ataupun daripada. Okey, berlindung dari. Jadi apa dia? Min tu kategori dia jar juga. Bukan popular. Isim pula dah. Haraf jar yang bermaksud dari. Apa fungsi dia? Membaris bawahkan isim selepasnya. Jadi kalimah asyaitan ni adalah kalimah isim. Dia adalah isim majrur. Semua orang tahu maksud dia apa. Yang ni semua perkara-perkara ghaib yang kita tak nampak. Yang ni tak nampak, yang ni tak nampak. Tapi kita tetap nak berlindung juga daripada benda-benda yang tak elok. Ya. Jadi syaitan ini maksudnya kita tahulah. Ya. Syaitan ataupun benda-benda yang tak elok lah. Syaitan. Kemudian kalimah ar-rajim. Ar-rajim ini apa dia punya kategori dia? Isim. Jadi kenapa dia dibaca dengan baris bawah? Kenapa dia dibaca dengan baris bawah? Sebab alif lam. Sebab dia mengikut syaitan. Tepat sekali. Dia macam ni cerita. Apa yang Dr. Hasir cakap tadi tu, dia ada dalam kad purple. Kad warna purple. Okey, purple ada dua. Purple A dengan purple B. Jadi ar-rajim ni isim ke fi'il tadi? Dah tulis dah isim kan? Jadi kalau isim purple A. Rujukannya di sini. Jadi kalau kita nak tahu apa sebab ataupun dia nak kena baris dengan baris apa, rujuk dekat kad purple. Bila kita tahu keadaan dia, ni keadaan. Maksudnya dia ada keadaan dia dalam ayat ni, ada keadaan dia. Semua ni ada keadaan dia di dalam ayat. Ada dia punya settingnya. Jadi bila kita tahu keadaan perkataan tu di dalam ayat, maka kita bolehlah pilih dia tu dihukumkan dengan apa? Marfu' ke mansub ke majrur. Kalau kita kata perkataan tu adalah macam syaitan ni, apa keadaan dia? Selepas huruf jar. Ada tak dalam ni keadaan selepas huruf jar? Tu kita tahu, kita kena tahu keadaan tu. Bila kita tahu keadaan dia selepas haraf jar, automatik kita tahu hukum dia apa? Hukum dia bukan baris bawah ni. Hukum dia apa? Majrur. Sebut saja yang ni. Hukum dia apa? Majrur ataupun isim majrur. Ni hukum dia. Jadi bila kita dah tahu hukum, kita hanya boleh pilih tanda ni saja. Tak boleh bubuh tanda lain. Jadi kalau majrur tu, apa tanda yang kita nak bubuh kat dia? Baris kasrah. Betul tak ni baris kasrah? Okey. Jadi ar-rajim ni dia baris kasrah. Ada tak tang lain yang baris kasrah? Kalau kita kata dia tu selepas haraf jar, mana ada haraf jar? Kalau kita kata dia mudhafun ilaih, kawan ni bukan mudhaf, dia ada alif lam. Sebab itulah doktor kata dia mengikut. Bila mengikut, dia jadi yang bawah ni.
Yang dia tak ada dalam hak atas tu, jadi dia duduk bawah ni. Cerita dia mengikut. Dia mengikut. Jadi nama mengikut dalam bahasa Arab tu apa dia? Tabi'. Tabi' ada ain kat belakang. Tabi'. Okey, tabi'. Tawabi' pun sama je. Hak ni singular. Tu dia. Hak ni satu. Hak ni banyak. Jadi kat bawah ni ada berapa hak mengikut? Ada 4. Jadi banyak. Jadi kita sebutlah tawabi'. Kalau satu kita sebut tabi'. Kalau banyak kita sebut tawabi'. Jadi bila kata mengikut ni, kita kena kenal satu persatu. Apa yang dikatakan sifat, apa yang dikatakan maktuf, apa yang dikatakan taukid, dan apa yang dikatakan badal. Setakat ni kita kenal yang mana? Sifat. Nisa kata dia kenal sifat. Apa yang kita tahu pasal sifat ni? Sifat? Sebut je. Kalau salah saya tolong betul. Nak tengok betul tak yang difahami selama ni. Sifat ni dia apa? Rumah yang cantik. Sifat lah tu. Ya. Masjid yang besar. Sifat lah tu. Yang besar tu sifat kepada masjid. Yang cantik tu sifat kepada rumah. Yang apa ni? Ar-rajim, yang direjam, sifat kepada syaitan tu. Jadi bila ada yang dalam terjemahan dia, yang direjam, macam mana tak maksud dia yang direjam? Ada, tengoklah selalu yang direjam. Bila ada terjemahan yang ni, kemungkinan besar dia adalah sifat. Yang 3 ni nanti saya terang hari lain. Okey, kenal sifat dulu hari ni. Yang direjam. Bila yang kena rejam tu, yang direjam tu, okey, kita cek tengok. Mengikut ke tak mengikut? Nak tengok apa mengikut tak mengikut, tengok. Dia ada alif lam. Ni, kita tengok kat sini. Bila yang ni jadi sifat, kita kata dia sifat. Pasangan kepada sifat ni, mausuf. Maksud dia benda yang disifatkan tu lah, macam tadi. Rumah yang cantik. Apa yang kita sifatkan tu? Sifat tu cantik. Cantik tu sifat. Yang kita kata cantik tadi apa dia? Rumah. Jadi rumah tu jadi mausuf. Benda yang disifatkan. Ya, masjid yang besar. Sifat dia apa? Yang besar. Apa yang kita sifatkan tu? Masjid. Jadi masjid tu dia jadi mausuf. Sekarang ni apa nama ar-rajim ni adalah sifat. Siapa yang disifatkan tu? Syaitan. Jadi syaitan tu dia jadi mausuf. Jadi bila kita kata perkataan tu adalah sifat, kita kena cari mana dia punya mausuf. Tu pasangan yang kena ada lah. Sekejap dia duduk syok sorang-sorang, sekejap lagi dia main daripada mana? Dia sifat kepada apa ataupun siapa kan? Jadi sifat pasangan dia adalah mausuf. Sifat pasangan dia adalah mausuf. Jadi sebab itulah dia pun dibaca dengan baris bawah samalah macam syaitan. Jadi lengkaplah untuk ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung daripada syaitan yang direjam. Sama juga yang kita kata a'udzu bika. A'udzu bika. Ka tu dalam doa maksurat tu balik kepada siapa? Ka tu engkau. Engkau tu balik kepada siapa? Allah lah. A'udzu bika. Lima tillahi tamati min syarri ma khalaq. Banyak. Lagi doa maksud a'udzu bika minal. Ni kalau doa masuk tanda. A'udzu bika
Minal khubthi. Jin tu. Jin jantan khubthi nama dia. Wal khaba'ith. Jin betina. Jadi kita minta lindung daripada kita minta lindung dengan Allah. A'udzubika. A'udzubillah. Lagi a'udzubi apa lagi? A'udzubika banyak, a'udzubillah. Apa? Tak apa dengar. A'udzu bi rabbi. Qul a'udzu bi rabbin nas. Jadi ada qul kan? 4 qul. Qul. Siapa yang suruh kata ni? Qul. Katakanlah. Siapa yang suruh kata? Allah yang suruh kita kata. Qul. Sebab itulah kita duk kata a'udzubillah ni. Allah yang suruh kita kata a'udzubillah. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ma makna rabbin nas? Tuhan manusia. Siapa Tuhan manusia? Allah. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Siapa rabbil falaq? Allah juga. Jadi dekat sini boleh jadi rabbin nas, rabbil falaq. Lagi rabbil alamin. Banyak yang semuanya balik kepada Allah. Jadi lepas ni sebutan ta'awuz kita lebih faham. Ya, kita lebih faham dan dapat menghayati. A'udzubillah. A'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Siapa tu? Malikin nas. Ilahin nas. Siapa tu? Allah. Rabbin nas. Ilahin nas. Malikin nas. Barulah min syarri ma khalaq. Tadi minasyaitan. Yang tu min syarri apa tadi? Min syarril waswasil khannas. Daripada bisikan syaitan khannas. Begitulah cerita tentang ta'awuz. Wallahu a'lam bissawab. Walaupun satu ungkapan doa atau ta'awuz, banyak yang kita dapat insya-Allah. Okey. Setakat itu dahulu kelas kita hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal